Kalau pelajar yang kita mengambil tindakan dan sebagainya, sebenarnya pelajar tu akhir sekali dia menjadi insan yang berguna. Saya pernah didatangi oleh bekas pelajar saya dan beliau mengucapkan terima kasih. Cikgu, terima kasih kerana cikgu tampar saya dulu. Kalau cikgu tak tampar saya, belum tentu saya jadi sebegini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Mahathir Mohamad dalam Kita Gegar. Tak ada orang lain sebelah saya ni. Sepet. Sihat, Sepet? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Macam Sepet. mana dah okey Hari ni sibuk sikit hari ni. Busy, terlalu busy. Hari ni apa? kita berpetak-petak kita. Ya, nampak macam klasik sikit. Nampak klasik sikit lah. Kita kemas hari ni. Sebab nampak. kita berjumpa. Hari ni kita berjumpa dengan seorang cikgu. Cikgu kan? Tapi telah menukar bintang menjadi seorang YB. Siapa Sepet serang kan? Bukan kaling-kaling. Bukan kaling-kaling. Kita nak gegar siapa ni? Kita nak jemput pada YB Cikgu Man. Nama panggilannya. Cikgu Man. Cikgu Man. Mungkin boleh kita dengarkan sedikit background Cikgu Asalnya, Man. Asal lahirnya, mana, belajar ke mana. Ya, betul. Sampailah menjadi cikgu, sampailah menjadi YB. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam saudara Mahathir dan Sepet. Cikgu Man, saya orang panggil saya Cikgu Man. Ya, saya dilahirkan di Kuala Kurau, Perak. Di utara negeri Perak lah. Ya, setelah berumur 6 tahun berpindah ke Beruas. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Gelong Gajah. Di kawasan kampung saya sendirilah tu. Ya. Kemudian melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Ahmad Bustamam di Setiawan. Ketika itu Sekolah Menengah Ahmad Bustamam ni bernama Sekolah Menengah Kebangsaan Setiawan. Belum ditukar nama lagi. Sehingga tingkatan 5. Dan saya juga melanjutkan pelajaran sehingga tingkatan 6 bawah. Selepas itu dapat tawaran masuk ke maktab perguruan. Masa tu sampai kita dapat universiti pun dapat. Tapi ketika itu ekonomi negara tak baik, jadi kita pilih nak jadi cikgu ke nak masuk universiti. So saya pilih masuk maktab lah. Kerana kita tahu bila masuk maktab ni, bila dah keluar tentu dapat jadi cikgu. Jadi saya masuk ke maktab perguruan Temenggung Ibrahim di Johor Bahru dalam bidang pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi saya nak cakap dululah, saya ni bukan guru bahasa. Bukan guru matematik. Saya adalah guru pendidikan jasmani. Jadi beginilah keadaan guru pendidikan jasmani. Cergas. Cergas dan kena pantas lah. Itulah sedikit dengan saya. Masa jadi cikgu tu, berapa lama? Di mana ada bertukar-tukar sekolah ke? Wow. Ini soalan yang sangat baik. Saya ni ditakdirkan Allah. Saya ni posting yang pertama ni terus balik ke rumah sendiri. Maksudnya saya balik, dia keluar maktab tu, terus posting di kampung halaman saya sendiri. Itu memang rezeki ni. Susah. Selalu orang minta tu dapat Sabah Sarawak. Ya, dia jauh lah. Kebanyakannya memang menangis-nangis orang buka surat pergi ke Sarawak, ke Sabah. Tapi saya balik ke rumah sendiri. Saya balik, saya mengajar sekolah yang pertama adalah Sekolah Kebangsaan Telaga Nanas di Air Tawar. Sebenarnya ketika buka surat tu pun saya tak tahu sekolah tu dekat mana. Sekolah Kebangsaan Telaga Nanas Air Tawar, tapi sebenarnya dia berada di bahagian Lumut, di Parlimen Lumut. Bukan di Air Tawar, kerana jarak antara Pekan Air Tawar dengan Telaga Nanas tu ada satu perkampungan dinamakan Kampung Baru, terpisah dengan laut. So jadi postcode-nya Air Tawar. Parlimennya Lumut ataupun bahagiannya Lumut. Jadi kita pun tak tahu ketika itu, kita pun mencari, tiba-tiba tahu dapatlah sekolah SK Telaga Nanas. Itu yang pertama. Itu sekolah yang pertama setahun je. Setahun je, jarang orang dapat tukar. Betul lah. Dah dapat dekat rumah setahun. Setahun. Lepas tu sekolah ni pula sekolah yang pendalaman dalam daerah Manjung. Tak ada sekolah yang macam Telaga Nanas di daerah Manjung. Kita tahu kan Manjung pesat membangun kan. Mana ada sekolah tak ada jalan tol. Tapi sekolah Telaga Nanas hanya dihubungi oleh jalan Tanah Merah. Sejauh lebih kurang 7 km. Jalan Tanah Merah kan. Jadi selama setahun PPD cakap, cikgu, saya nak bawa cikgu keluar ke sekolah menengah. Sebab cikgu adalah lepasan pengkhususan sekolah menengah, bukan sekolah rendah. Jadi setahun saya di Telaga Nanas, saya terus keluar ke Sekolah Menengah Raja Syariman
di Bruas. Terus memang tukar dekat rumah. Memang rumah. Dekat rumah lagi kan. Lagi dekat. Dekat Raja Serima pun jodoh saya tak panjang juga. Tak sampai 2 tahun, saya tukar pula ke sekolah kebangsaan Gelung Gajah, yang merupakan sekolah yang pertama saya masuk ketika saya darjah 1 sehingga darjah 6 dulu. Jadi di situ saya tengok balik dalam bilik guru besar tu, dalam store tu ada lagi kad pelapor, ujian daya tenaga asas saya punya dulu, buku pelaporan saya dulu pun masih ada. Masih lagi ada di simpanan lagi. Ada, dan saya pun boleh tengok balik penambah rekod-rekod saya semasa di sekolah masa darjah 6 dulu. Masih ada lagi di sekolah Gelung Gajah. Jodoh tak panjang juga di Gelung Gajah. Saya ditukarkan semula ke sekolah kebangsaan Dendang. Sekolah Dendang ni kalau di dalam daerah Manjung antara sekolah yang paling hujung untuk bersepadanan dengan Perak Tengah. Jadi saya bermula di kawasan Lumut, balik ke Bruas, datang ke Gelung Gajah, pergi pula ke sepadan dengan Perak Tengah. Tapi masih dalam Manjung. Juga tak lama. Dia setahun, 2 tahun je. Tukar pula ke sekolah kebangsaan Air Tawar. Di sini panjang. Saya rasa di SK Air Tawar ni saya dalam 5 tahun lah. Sehingga tahun 2002. Bermula dari tahun 89 saya mula-mula posting. Sehingga tahun 2002 di sekolah SK Air Tawar. Dan akhirnya saya mengambil keputusan cuti tanpa gaji selama setahun. Dalam cuti tanpa gaji, saya menulis surat peletakan jawatan sebagai seorang guru, notis 24 jam sebagai seorang guru, bayar sebulan gaji. Jadi saya pun memulalah kehidupan sebagai orang awam selepas 13 tahun berkhidmat sebagai guru. 13 tahun berkhidmat pada guru dan berlainan sekolah ni. Maknanya banyak pengalaman yang ada ni, pengalaman sekolah ni. Sebab ada yang sekolah yang 7 kilo dengan jalan merah lah apa semua ni kan. Sebab tu kita nak panggil Cikgu Man ni. YB, kita nak tahu sekarang ni ada pelbagai isu. Ya, betul. Ada pengalaman yang ajar tu 10 tahun tu 13 tahun tu melihatkan keadaan daripada yang sekolah rendah dengan sekolah menengah. Waktu ketika itu melihatkan disiplin mereka bagaimana? Suasana lah waktu tu. Okey lah, ketika itu sebenarnya ketika tahun 89 ni kita tak ada lagi lah macam sekarang dengan media sosialnya dan kan. Jadi kalau kita nak buat perbandingan ketika dulu, disiplin pelajar ni walaupun dia nakal, walaupun dia agak selalu melanggar peraturan dan sebagainya, tapi tidaklah kita pernah mendengar perkara yang pelik-pelik. Kerana mungkin mereka tidak terikut dengan budaya-budaya luar yang lebih ganas. Maksudnya, walaupun pelanggaran disiplin ketika itu ada, tetapi agak terkawal. Sebab saya lihat, saya pun dulu kalau kira di sekolah, bermula dari sekolah rendah, kalau saya nak cerita ni panjang juga. Kalau bermula dari tadika, masa di Kuala Kurau tu, ketika saya berumur 5 tahun, ketika itu tadika pelajarnya adalah 6 tahun. Saya ni 5 tahun dah masuk. Guru tadika masih ada lagi. Sampai hari ni, guru tadika tu pun adalah mak saudara saya. Kebetulan mak saudara saya. Dan dia masih hidup sampai hari ni. Dan dia menceritakan ketika itu saya berumur 5 tahun. Ketika dalam kelas, mak saudara saya ni bertanya siapa nak jadi ketua kelas. Jadi dia menceritakan bahawa saya yang angkat tangan. Ketika saya berumur 5 tahun tu, sehingga kan dia bercakap Azman kecil lagi. Tapi ketika itu beranilah. Ketika itu dah 5 tahun. Ceritanya kata saya dah minta tawar diri untuk menjadi ketua kelas ketika itu. Pergi ke sekolah rendah di Bruas. Dari tingkatan darjah 1 sampai darjah 6. Saya tak akan lepas daripada ketua kelas ataupun penolong lah tu. Sehingga darjah 6, saya adalah ketua pelajar di sekolah kebangsaan Gelung Gajah. Ketua pelajar. Bila melanjut pelajaran ke sekolah menengah di Setiawan, saya pun duduk asrama. Asrama, saya sebut SMK lah senang. Sebab masa itu dinamakan SMK lagi, Sekolah Menengah Kebangsaan Setiawan. Belum tukar nama lagi. Pun sama, sampai tingkatan 5, saya menjadi ketua pelajar. Ketua murid, ketua umum di sekolah Menengah Kebangsaan Setiawan. Ketika itu dah bertukar. Sekolah Menengah Ahmad Bustamam Setiawan. Padahal tahun yang sama, kelas tingkatan 6 bawah dah buka masa tu.
Pelajar tingkatan 6 bawah ada, tapi saya tingkatan 5 adalah ketua pelajar ketika itu. Itu pengalaman sebagai pengawas lah. Jadi kalau nak dikira dari segi guru pula, sudah tentulah bila jadi guru ni kita tak lari daripada dilantik sebagai guru disiplin. Kan? Jadi basic sebagai pengawas, ketua darjah. Mungkin saya melihatkan pengalaman lah guna semasa saya di guru disiplin di sekolah-sekolah lah. Lebih kurang macam itulah cerita sejarah dulu. Jadi berbalik pada soalan tadi, saya agak pergi jauh, saya terlupa soalan tadi. Kita nak tahu kan susu galur tu untuk tu. Okay. Betul. Maknanya bila dah jadi guru disiplin, bila jadi guru disiplin ni, kita cubalah memperagakan watak-watak guru disiplin kita semasa kita belajar dulu. Kalau zaman saya di sekolah dulu, guru disiplin di sekolah menengah Ahmad Bustamam ni, bekas pengarah pelajaran Perak jawatan terakhirnya, Cikgu Husin bin Harun. Jadi Cikgu Husin Harun ni semua orang kenal lah. Daripada dia jadi guru disiplin sampai dia jadi pengarah. Bukan sekadar pelajar takut, tapi guru-guru pun takut. Hormat lah. Cengeng ke? Hormat, takut kerana kecengeannya. Cikgu Husin ni kalau mesti dia jadi pengarah, kita nak naik lift, kalau kita naik lift tu bertembung dengan dia tu, kira hari tu memang tak ada luck lah. Kalau boleh tak nak bertembung walaupun dalam lift. Dengan Cikgu Husin ni takut lah. Apatah lagi ketika dia jadi guru disiplin. Saya masih ingat macam mana tindak tanduk beliau ketika mengajar. Cikgu Husin ni dia mengajar geografi. Ketika dia mengajar, biasanya dia akan berjalan ke belakang. Dia akan berjalan ke belakang kelas. Bila dia akan mengemukakan soalan, dia akan bergerak ke hadapan kelas. Masa itu pelajar-pelajar dah mula cuak. Meja siapa yang akan kena ketuk. Jadi caranya bila dia berjalan ke depan tu, kita dah mula bersedia dah. Apa benda dia nak buat ni. Dia akan ketuk meja, bertanya. Kalau kita tak dapat jawab, apa yang dia perlukan adalah dia nak tengok nota. Mana nota? Kalau tak ada nota, masa tu semua naiklah ketika itu. Tangan, tampar dan sebagainya ketika itu. Jadi bila saya menjadi guru disiplin di sekolah, saya cuba mengambil ilmu ataupun perwatakan daripada Cikgu Husin tadi sebagai idola saya sebenarnya. Kenapa beliau melakukan semua tu, mestilah ada sebab. Betul. Jadi saya pun menggunalah taktik dan teknik yang telah saya pelajari ketika jadi pelajar dulu untuk mendidik pelajar. Sebenarnya kita nak mendidik, kita bukan nak menghukum pelajar ni. Kita nak mendidik. Itulah cerita dia lebih kurang. Dan Zapek, bila dah mempraktikkan Cikgu Husin tadi tu, kan? Jadi adakah ia berjaya atau tak berjaya? Kalau nak diukur lah, kalau kita nak diukur dari segi berjaya ataupun tidak, agak subjektif lah kan. Mungkin, tapi kita lihat pelajar-pelajar yang kita bimbing, pelajar yang kita mengambil tindakan dan sebagainya, sebenarnya pelajar tu akhir sekali dia menjadi insan yang berguna. Saya pernah didatangi oleh bekas pelajar saya. Dan beliau mengucapkan terima kasih. Cikgu, terima kasih. Kerana cikgu tampar saya dulu. Kalau cikgu tak tampar saya, belum tentu saya jadi sebegini. Jadi maknanya kesannya baiklah tu. Pada masa akan datang, mana kita boleh merubah disiplin, tingkah laku pelajar tersebut daripada yang tak baik kepada yang lebih baik. Itulah impact. Yelah, sebab waktu tu kita guru boleh rotan dan boleh buat, bukanlah sesuka hati, maksudnya kita boleh ambil tindakan tu tanpa mak ayah pun tak ada masuk campur. Betul je. Mungkinlah. Ya, tapi walau bagaimanapun, saya pun pernah juga kena herdik dengan ibu bapa. Saya pernah. Saya masih ingat lagi sepanjang 13 tahun saya mengajar tu. Saya pernah diugut ataupun pernah beri amaran oleh ibu bapa. Kerana saya rasalah mungkinlah ada sebab-sebab terlebih lah tindakan saya terhadap anak beliau. Tapi sebenarnya niat saya tu
nak mendidik. Ya, betul. Tapi mungkin kerana masa tu darah muda, saya pun masa tu belum kahwin lagi, Ya. sekitar tahun 91 99 kan. Basak lah. Masa tu memanglah usik sikit pun dah mula lah kan. Jadi rimo. Tapi tak adalah garang sangat. Cuma saya paling pantang pelajar yang kurang ajar. Maksudnya yang okey, kau buat salah tak apa, tapi jangan kurang ajar. Ya, betul. Pernah saya ingat satu ketika saya bersembang dengan seorang rakan guru yang masih mengajar lagi sekarang ni. Ketika kami duduk berdua-duaan, pelajar lalu di tengah-tengah. Dia lintas. Dia lintas di tengah-tengah. Jadi ajar. pada saya ini sudah kurang ajar. Kenapa engkau lintas dekat tengah-tengah antara kami Ya, bersembang ni. patut ke jalan belakang lah kan. Yalah. Tapi sebenarnya kalau kita singkat balik, inilah dasar pendidikan. Sebenarnya pendidikan ketika itu kerajaan nakkan pelajar-pelajar yang berani. Jadi beranilah ni. Dia berani lah. Dia berani. Tapi saya bila budak belajar macam ni, pada saya berani dengan kurang ajar tu dia ada sikit-sikit persamaan. Ya, betul. Jadi saya pernah saya mengambil tindakan terhadap pelajar tersebut kerana dia lalu di hadapan kita berdua. Jadi berbalik pada soalan tadi, saya cukup tak boleh melihat pelajar yang agak kurang ajar. Itu je. So apa tindakan mak ayah tu pada cikgu? Maksudnya yalah yang cikgu cerita tadi kan. Adakah bagus mak bapak tu masuk campur dengan apa yang berlaku tu? Sebenarnya ibu bapa ni jangan terlalu mempercayai apa yang anak sampaikan. Inilah masalah. Kalau saya pun sekarang dah jadi bapa, ada anak sekolah. Setiap kali anak kita balik menceritakan sesuatu perkara, kita tak boleh terus terima bulat-bulat. Kita kena tapis, kita kena check balik sama ada maklumat tersebut adalah maklumat yang betul ataupun yang direka-reka. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni mereka nak menyelamatkan diri, mereka pandai juga mereka-rekakan cerita. Nak menyelamatkan diri lah. Nak menyelamatkan diri kan. Jadi yalah kalau orang yang ketiga sampai kalau kita main bisik-bisik, kalau orang last tu dia jadi lain. Betul. Ya, betul. Jadi betul. sepatutnya pelajar, ibu bapa bila kalau mendengar benda-benda macam ni patut datang ke sekolah, jumpa cikgu. Bukan terus menyerang, bukan terus menyerang. Ya, bukan terus ambil tindakan saman guru-guru dan sebagainya. Ini satu budaya yang kurang sihat lah. Ya. Jadi guru tu pun takut untuk ambil tindakan. Ya, Walaupun benda tu salah, dia pun tak berani nak denda ke apa kan. Sebagai guru lah, saya pengalaman sebagai guru ni, bila guru ada perasaan yang lantak lah. Tu bahaya. Asalkan saya dapat gaji setiap bulan Ya, sudah. betul. Jadi bila dah guru bersikap macam tu, dah ada satu stigma dalam kepala otak guru terhadap pelajar tersebut. Jadi yang ruginya anak-anak kita. Betul. Yalah, betul. Yang ruginya pelajar. Kerana guru hilang semangat ataupun untuk mengajar beliau. Jadi saya berharaplah agar ibu bapa dapat mempertimbangkan ataupun mencari kaedah-kaedah bagaimana untuk menjalinkan hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan kes kalau anak-anak report lah. Yalah, betul lah. Kalau betul. anak-anak mengadu. Adakah sekarang ni kita melihatkan bukan ni, ada sebahagian di kawan-kawan cikgu yang ada isu begitu bila mak bapak ni terlalu pressure, tak apalah aku biarkan anak dia ni di tepi kan, jadi tak menyelesaikan masalah. Jadi adakah ibu bapa tu nak kena bincang dengan cikgu ke atau bagaimana? Pada saya lah, saya pun rakan-rakan guru ramai lagi yang masih mengajar. Dan saya pun kalau saya mengajar, saya terus mengajar. Bulan lepas saya pension lah, umur 58. Tapi kalau rakan-rakan saya banyak sambung sampai 60. Maknanya rakan-rakan saya masih lagi mengajar. Teringin. Jadi apa yang saya dengar, inilah bendanya. Bila sesuatu kes berlaku menyebabkan guru merasa tidak mahu untuk mengeruhkan keadaan ataupun tidak mahu untuk dikenakan tindakan, guru-guru mungkin akan terfikir
biarlah kau. Jadi kita yang ini yang kita risau. Betul. Yang kita risau akhirnya yang menjadi mangsa adalah anak kita. Anak-anak kita yang tidak mendapat pembelaan ataupun tidak dapat pembelajaran yang sepatutnya daripada guru tersebut. Kerana guru takut. Kalau berhadapan dengan tindakan mahkamah, guru pun lagi takut. Yalah, risaulah. Jadi itulah bendanya. So waktu Cikgu Man jadi guru, apakah salah laku yang kerap berlaku di sekolah? Ni pengalaman lah sekolah yang cikgu jaga. Apa yang salah laku ni selalu? Okey lah, kalau kita tengoklah Sepet lah. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang ni, masalah disiplin ni, kalau zaman dulu perkara biasa yang mesti berlaku di semua sekolah. Macam ponting sekolah, datang lewat, isap rokok, bergaduh. Tak buat homework, tak buat kerja rumah. Kan? Ini masalah yang bergaduh dengan guru pun ada. Masa saya sekolah dulu ada satu pasangan kembar tingkatan 5. Mereka pernah, dua beradik ni, pasangan kembar ni megang seorang guru dan belasah. Ganai orang setewan ni kan, ganai dulu. Tapi akhir-akhir ni kita tengok banyak juga perkara-perkara yang lebih membimbangkan. Sehingga kan membunuh pun ada. Jadi semua kita dengar berita-berita yang macam ni kan. Jadi kita tengok masalah disiplin ni kalau tak ditangani dengan baik, ianya akan lebih merosakkan anak-anak kita di masa akan datang. Kerana banyak faktor yang boleh menyebabkan kelakuan ataupun tingkah laku pelajar hari ini, kesalahan hari ini kalau nak banding dengan kesalahan dulu, banyak lagi yang amat membimbangkan. Jenayah buli, buli cyber, buli fizikal, macam-macam hal. Sekarang ni bila ada media sosial, TikTok, lepas tu baru ni ada akta. Tak boleh bagi anak-anak pegang handphone. Dia premis. Adakah generasi yang ada sekarang ni, dengan apa yang kes yang berlaku ni, adakah media sosial ni menjerumuskan mereka ke arah tu? Sebenarnya budak-budak ataupun anak-anak kita pada hari ini, mereka terdedah dengan influencer, dengan pengaruh ni. Sepatutnya ialah influencer ni, patutnya mereka sedarlah siapa yang mengikuti, siapa yang banyak followers mereka. Kalau golongan-golongan yang mengikuti mereka tu adalah golongan remaja ataupun golongan pelajar sekolah, sepatutnya mereka membawa contoh yang lebih baik. Betul. Supaya dalam tak secara langsung mereka mendidik pelajar. Tapi kebanyakannya pula dia tak fikir itu. Dia kira dia ramai followers, dia ramai orang nak attraction kan tu. Jadi dia lebih kepada komersial, nilai-nilai komersial saja. Dari segi pertama ialah kalau dah ramai followers tu dapat pendapatan daripada TikTok dan sebagainya kan. Sepatutnya di situlah influencer ni patut mengambil peluang yang mereka popular, mereka cuba mendidik melalui kaedah TikTok dan sebagainya lah. Nasihat di situ kan? Ya, menyampaikan nasihat. Sebab kanak-kanak ni kadang-kadang mereka lebih terikut ke arah itu daripada cakap cikgu dan ibu bapa. Dan bila dia melanggar disiplin, kan? Dia melanggar disiplin, guru-guru yang sekarang ni saya dapatan lah, dia tak nak sentuh. Disiplin tu tidak disentuh. Masa zaman saya pun kena juga. Rasanya Sepet ni lagilah. Tengok muka pun dah tahu dah. Kalau banding saya dengan muka Sepet ni lagi teruk. Cikgu disiplin mesti dekat Sepet lah. Tapi tak nak menyentuh, tak nak merotan. Kan? Sebab kan adakah ibu bapa manjakan anak, atau kita nak kembalikan menyentuh balik anak-anak ni? Okeylah. Yalah, kalau zaman saya dulu tidaklah semacam sekarang yang pelajar-pelajar ataupun guru diberi tidak menggunakan rotan. Sekarang ni walaupun guru-guru ni dia ada kuasa merotan, masih ada kan. Cuma guru ni tak nak menggunakan kerana guru-guru ni bimbang. Bimbang akan tindak tanduk ataupun tindakan daripada pihak parent, keluarga. Jadi
pendekatan yang berlaku sekarang ni, apa yang berlaku hari ni, guru lebih berhati-hati untuk mengambil tindakan. Mungkin kerana dasar pendidikan kita yang membawa ke arah cara tersebut. Yang lebih memanjakan pelajar, lebih menyayangi pelajar. Jadi penggunaan rotan ni saya rasalah sepatutnya dikembalikan macam dulu-dulu. Kerana saya yakin setiap guru, termasuk saya dulu pun, kita merotan ni bukan kita nak bukan pasal geram, bukan kan? Bukan. Sebenarnya kita nak mendidik. Ya, betul. Mendidik. Kita nak mendidik. Sebab budak-budak ni, kanak-kanak ni kadang-kadang dia pun tak tahu. Dia tak tahu sama ada betul-betul peraturan tu untuk apa. Sebab dia kadang-kadang dia tak tahu peraturan ni. Dia hanya melakukan peraturan, dia mengikut peraturan bila ada cikgu. Dia tak tahu apa tujuan dia adakan peraturan ataupun disiplin tersebut. Dia tak tahu apa tujuan. Jadi kita lebih kepada nak menekan kenapa kita perlu buat begitu. Kenapa kita perlu datang awal. Kenapa kita kena tepati masa. Jadi itulah yang kena diterapkan kepada pelajar supaya pelajar dia tahu disiplin tu untuk apa. Barulah kalau tak ada cikgu pun dia tak buat perkara yang tidak baik. Jadi kalau dia hanya takut kepada peraturan, maknanya dia hanya ikut bila ada cikgu lah. Bila cikgu tak ada, belakang cikgu di luar kelas, dia kembali kepada cara hidup dia lah. Yang ni yang kita cuba, kita harap dapat dikembalikan kaedah menangani masalah disiplin ni kepada guru-guru, diberi kuasa yang lebih kepada guru untuk mengambil tindakan. Yalah, sebab dia rotan ni bukan apa, kita rotan ada sebab. So kita sebagai cikgu kita kena explain lah dia, okey, kenapa kamu kena rotan hari ni? Mungkin datang lambat, tak siap kerja sekolah. Bukannya kita nak rotan sentiasa rotan. Betul cikgu? Kalau kita tengok dulu-dulu zaman-zaman kita dulu kuku panjang kena rotan tau. Ya, betul. Kena letak tangan di atas meja. Ketika itu cikgu akan pakai pembaris. Sakit. Besi tu. Ketukan pembaris terhadap jari yang kuku panjang ni sangat menyakitkan. Ya, betul. Sampai sekarang ni kalau kuku panjang tu rasa. Dia punya rasa tu. Rambut. Kita tengok rambut kalau dulu panjang. Kita pergi ke kedai gunting. Tukang gunting tak akan tanya nak potong apa dia. Dia tahu dah. Budak sekolah ni. Dia tahu dah budak sekolah dia. Kalau tempat saya dulu dia sebut potong tempurung. Jadi potong tempurung ni seolah-olah cukup tempurung tu gunting. Sekarang ni kita tengok macam-macam fashion rambut. Dia boleh buat fashion sekarang ni. Ada, jadi budak-budak tersebut menggayakan, memperagakan ini cerita yang berlaku influencer lah ni. Mengikut cara mereka dan style mereka. Rambut, pakaian. Ya. Kalau kita dulu, zaman kita dulu berbeza lah. Kita ada seluar saiz kaki berapa. Kan? Baggy. Dia ada saiz tu. Kalau 19, 20 kalau besar lebih tak boleh salah tu. Dia akan gunting. Dia akan gunting. Banyak pengalaman. Sepet memang banyak pengalaman. Saya tahu. Pocket Batman. So waktu tu kita tak berani. Macam bagi saya, student waktu kita belajar dulu, kita ni tak berani. Bila dah kena tu, bila kita nak balik rumah tu, kita takut nak bagi tahu kat mak bapak. Sebab takut 2 kali kena. Memang biasa macam tu lah. Kebanyakannya lah. Memanglah ada lah juga kes-kes terpencil yang ibu bapa bertindak ni. Tapi kebanyakannya, saya ingatlah zaman saya ni bukanlah zaman lama sangat. Saya pun bukanlah tua sangat ataupun macam bapa kita yang dah yang zaman dulu. Kalau ibu bapa menyerah anak kepada guru tu, mereka pesan jangan patah. Jangan patah dan jangan patah lah. Pukul lah. Macam tu lah. Tapi zaman saya pun tak adalah macam tu. Tak adalah sampai ke peringkat itu. Tapi itulah kata, kalau nak banding dulu dengan sekarang ni, jauh beza lah. Jauh beza. Daripada cikgu kemudian menjadi YB kan, kita nak pergi ke arah yang tu sikit. Apakah akta atau undang-undang untuk masa hadapan ni
Sebab bila kita tengok kan ada banyak isu yang berlaku ni kan, sebagai seorang kira penggubah undang-undang lah, akta lah kan, bila cikgu, pengalaman tu apakah yang pertambah baikan? Yalah, sebagai adun ni memanglah kita ni menggubal ataupun menggubal undang-undang. Tetapi adun ni kita terbatas dengan undang-undang di peringkat negeri, kerajaan negeri. Mungkin di bidang pendidikan ni dia lebih kepada federal, kan, dari ahli-ahli parlimen. Betul. Yang membahaskan berkaitan dengan penggubalan undang-undang, akta dan sebagainya. Tapi pada pandangan saya lah, ialah bermula tahun 2017. Ketika itu KBSM, KBSM dah mula ditukar kepada, tak salah saya, KSSM, kemahiran standard, dia daripada kemahiran bersepadu sekolah menengah kepada KSSM. Jadi dalam KSSM ni dia banyak, bukan kata dia tolak amalan atau falsafah pendidikan dulu. Kalau dulu tak lari dari tahun 71, tak lari dari konsep yang disebut Jerry dalam pendidikan. Jerry itu adalah jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi sehingga 2017. Selepas 2017, kerajaan ataupun dari segi kementerian menggubal undang-undang ke arah yang lebih baik sebenarnya, menitik beratkan tentang Jerry tu lah, jasmani, emosi semua. Itu memang ada, ditambah baik dengan kemahiran TVET, di kemahiran-kemahiran lain lah yang sesuai dengan peredaran zaman, bermula dari 2017. Jadi saya nampak, bukan kata kita menolak, mengatakan apa yang berlaku pada hari ini ataupun dasar pendidikan hari ini tak betul. Jadi dasar pendidikan tu betul dah, dia kena pada zaman, kena pada masa dengan dunia tanpa sepadannya, kan. Jadi cuma ada beberapa perkara lah yang boleh dikaji semula, dengan ditambah baik, dikaji semula, diberi penekanan agar kita dapat mengekang masalah disiplin pelajar-pelajar kita yang semakin hari ini kita lihat ni semakin kalau nak sebut merosot pun adalah, ada sedikit adalah, kita kata antara itulah yang pelik-pelik yang kita sebut tadilah. Dulu kita tak pernah dengar pelajar bunuh, kita pembunuh, cerita bunuh dalam sekolah, kita tak pernah dengar. Mungkin ada, tapi tak macam sekarang. Sekarang media sosial mungkin diviralkan kot. Diviralkan ke, sebab kebanyakan cikgu ni dia nak menjaga nama baik sekolah. Dia sorok. Ada kes dadah juga. Dulu ada juga, tapi disorok. Mungkin sekarang ni sebab viral. Ke macam mana cikgu? Yang tu pun ada kebenaran lah. Sebab kadang-kadang cikgu-cikgu ni dia terikat dengan ialah nak menjaga nama baik sekolah. Peringkat sekolah pula, peringkat daerah pula nak menjaga nama baik peringkat daerah. Betul. Jangan ada isu, jangan ada laporan, jangan ada masalah disiplin. Peringkat negeri pula, JPN negeri pula nak jaga pula di peringkat negeri. Jaga. Kadang-kadang ada kes-kes tertentu tidak diambil tindakan kerana nak menutup supaya tak ada isu. Tapi kerajaan sebenarnya kerajaan melalui Kementerian Pendidikan lah, membuat satu dasar yang dipanggil dasar 137. Jadi di kalangan guru ni kalau kita sebut 137 dia orang tahu lah. Faham lah. Satu tu bermaksud hari kejadian. Hari kejadian. 3 tu apakah tindakan yang telah diambil pada hari ketiga. 7 tu adalah hari ketujuh. Bagaimana dengan penyelesaian terhadap masalah yang timbul. Jadi guru-guru pun bukan tidak dibekalkan dengan peraturan ataupun kaedah. Ada. Tapi dalam masa yang sama juga guru-guru pun macam berbalik cerita tadilah, dia nak jaga semua itu, PPD nak jaga. Guru besar nak jaga sekolah dia, PPD nak jaga daerah dia. Pengarah pendidikan negeri nak jaga negeri. Jadi kadang-kadang ada juga kes-kes yang
terpencil lah, yang jadi kes tu sebenarnya besar. Betul. Tapi sebab dia tak diheboh kan, dia tutup lah. Bukan kita nak orang kata grill Cikgu Man ni, bukan. Tapi kita nak share, nak tahu pengalaman kan. Jadi adakah disebabkan tidak ada rotan, tidak ada macam tu, tapi adakah sekarang ini, generasi sekarang, dia nakkan ke arah empathy, nak kena pegang tangan, okey ke? Cikgu sekarang ni pagi-pagi ada cikgu ditugaskan untuk duduk di hadapan, terima kasih datang sekolah. Cikgu, yang itu dah sampai tahap tu dah cikgu. Dia sampai tahap salam, peluk. Dia dah tahap macam tu. Mana dia dah ambil empathy. Adakah itu sesuai atau macam mana? Jadi budak sebenarnya nasib baik saya berhenti awal. Kalau saya masih mengajar, saya rasa saya tak mampu buat macam tu. Kerana saya tak mampu untuk berlakon sedemikian rupa. Kerana saya anggap itu semua adalah lakonan-lakonan lah. Yang terpaksa dilakonkan oleh guru kerana nak menjalankan ataupun nak membuat sebagai guru penyayang. Yang kerajaan terap sekarang hari ini adalah sebagai guru penyayang. Guru kena sambut kehadiran pelajar, guru kena belai pelajar, sampai ke satu peringkat guru ni jeling pelajar pun tak boleh tau. Ya, betul. Jelingan pun dah dianggap sebagai satu psikologi trauma kepada pelajar kerana guru menjeling je. Jadi inilah yang kita bimbang. Kalau dah sampai tak boleh buat apa, jenuh juga. Jenuh. Akhirnya kita dapatlah pelajar yang macam ni. Kita dapatlah pelajar-pelajar yang dia keluar je pagar, dia terus cabut poket, isap rokok depan cikgu di luar pagar sekolah. Dan cikgu pun tak boleh ambil tindakan kerana di luar pagar sekolah. Dia tak hormat lah. Tak hormat. Ada, saya pernah tengok lah. Di luar pagar sekolah, budak-budak merempit ni, wheelie motor dekat luar pagar sekolah. Cikgu-cikgu hanya tengok. Jadi saya rasa kalau saya jadi cikgu dululah, kalau macam ni saya ingat saya ligan budak ni. Kan? Tapi itulah. Sebab dia rasanya dia masih lagi di bawah tanggungjawab cikgu. Selagi dia, walaupun dia di luar pagar, ialah dia berhadapan sekolah. Kita mungkin kata macam tu. Tapi dasarnya tu. Tapi guru ni pula, dia tak nak pula sampai dia takut tindakan yang akan datang terhadap apa yang diambil tindakan. Ibu bapa pula akan memarahi guru ambil tindakan. Jadi guru lebih senang mengambil pendekatan, biar je lah. Kalau jadi apa, biar je lah. Sebab dia bila sekali menjadi cikgu, walaupun jadi YB, dia tetap jadi cikgu. Betul tak YB? Dia mana dia berdidik. Kalau zaman dulu, di luar ni kita hormat cikgu tu sebab dia nak mendidik kita di luar tu. Itu prosesnya. Cikgu di luar, Cikgu Man di luar, PIBG, alumni dengan pemimpin setempat. Adakah dia boleh membantu untuk memulihkan disiplin pelajar-pelajar ni? Okey, pada saya ialah peranan masyarakat. Bila sebut peranan masyarakat ni, sebenarnya banyak peranan yang masyarakat boleh bantu pihak sekolah, komuniti setempat, PIBG dan sebagainya. Di sinilah tempat sepatutnya. Sebab kita tahu semua sekolah ni ada peraturan sekolah. Betul. Peraturan sekolah ni, buku peraturan sekolah ni biasanya awal tahun ni dia akan keluar buku peraturan sekolah, buku panduan peraturan. Dan pelajar-pelajar akan beli buku tersebut. Pelajar beli dan simpan, tak baca. Pelajar pun tak tahu apa dia peraturan sekolah tu, dia hanya tengok buku, dia simpan. Dan saya pernah menjadi YDP, PIBG di sekolah menengah Cangkat di Beruas. Yalah, PIBG pun jarang untuk memanggil ibu bapa membuat perbincangan atau membuat penerangan terhadap peraturan-peraturan sekolah. Sepatutnya kesempatan ini boleh digunakan oleh PIBG untuk supaya ibu bapa tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Jadi peranan masyarakat melalui PIBG dan NGO-NGO yang ada di kawasan-kawasan kampung ataupun bandar boleh membantu sebenarnya pihak sekolah sekiranya digemblengkan kerjasama di antara semua pihak. Jadi pada pandangan saya memanglah wajarlah
pihak-pihak luar membantu ataupun bersama-sama pihak sekolah. Sekiranya kita nak tengok disiplin pelajar ataupun anak-anak kita ke arah yang lebih baik lah. Yelah, sebab dia tak sama. Sebab sekarang kita sekolah pun dia ada sekolah Melayu, sekolah jenis kebangsaan, lepas tu sekolah jenis kebangsaan Cina, India. Bagi saya adakah dia berbeza cikgu? Kalau cikgu tengok antara sekolah-sekolah ni berbeza. Sebab macam saya sendiri hantar anak saya dekat sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan dia dengan PIBG memang rapat. Macam dia tak sama. Bukanlah kita nak condemn membanding apa tak. Membanding kan. Dia kalau macam dia ada buat satu pertandingan atau program, dia akan panggil mak bapak, dan kalau dia kata derma. Contoh dia kata boleh mak bapak boleh sumbang lah. Berapa nak sumbang, dan dia akan panggil mak bapak tu untuk bagi sumbangan tu dekat semua orang. Maksudnya tak kira Melayu ke Cina, ada bagi. Dia tak sama. Rasa saya dia macam tak sama dengan sekolah kebangsaan. Betul Sepet. Iyalah. Bukan membandingkan, kita nak tengok mana yang bagus supaya boleh diambil kan. Sebenarnya saya pernah bercakap benda yang sama apa yang Sepet sebut tu. Dan saya sering melakukan, dijemput oleh pihak sekolah, sama ada SRJKC ataupun SRJKT Tamil dan sekolah kebangsaan. Kita nampak peranan ibu bapa di sekolah Cina ni, sekolah SRJKC ni, mereka sanggup mengeluarkan wang. Mereka sanggup berbelanja demi kepentingan anak-anak mereka. Kita lihatlah di sekolah-sekolah Cina ni, pembelajaran banyak menggunakan smart TV. Ya, betul. Atas pembiayaan PIBG sendiri. Mereka boleh collect duit. Dari bapa mereka tak sayang untuk mengeluarkan wang kepada pihak sekolah untuk membeli alat-alat pembelajaran yang lebih moden lah, kita kata, yang sesuai dengan zaman lah. Kalau kita tengok di sekolah kebangsaan lah, rata-rata ibu bapa ni, saya tak tahulah, semua kalau nak sebut yuran PIBG pun sebenarnya sangat sukar dibayar oleh waris-waris ataupun ibu bapa pelajar sekolah ni. Jadi kalau bayar pun dalam jumlah yang sangat kecil. Sehingga kan kalau zaman saya dululah, sehingga kan nak membeli kertas untuk di masa tu tak ada photostat lagi, dia pakai cycle giling tu. Gelik tu kan. Yang tu murah. Tapi nak beli tu pun guru-guru terpaksa korban duit sendiri ketika tu. Tapi nak harapkan daripada ibu bapa agak berat. Ibu bapa kita bukan tak ada duit. Ada kemampuan. Mereka boleh berbelanja di benda-benda lain. Boleh berbelanja untuk melakukan membiayai benda-benda selain daripada untuk pelajaran. Tapi untuk pelajaran anak ni mereka agak berat. Kerana mungkin sikap kebergantungan kepada kerajaan mungkin. Jadi ibu bapa kita ni banyak ada sekolah ni duk minta YB ada. Contoh macam tu. Dia berbeza lah kalau kita sebut dengan sekolah aliran Cina tadi, dia lebih kepada mereka sanggup menyumbang untuk kemajuan pendidikan anak-anak mereka. Sebab sampai satu tahap ada sekali lah sebabkan teknologi, mak bapak ni bergantung kepada cikgu ni sampai satu tahap. Cikgu, WhatsApp cikgu pukul pagi, cikgu saya lupa bagi anak duit lah nak makan, cikgu bagi duit dulu nanti saya transfer. Satu. Ada juga kebergantungan dia tu sampai tahap kejap dia tengah booking Grab sebab mak dia tak sempat nak ambil. Dia sampai tahap begitu, cikgu tu melayan sekarang lah. Dan mak bapak ni sampai tahap menggunakan cikgu tersebut. Adakah sekarang sebab teknologi sampai malam lah cikgu? Cikgu baju apalah apa ni, anak saya okey lah. Siapa sakit, siapa tak sakit. Mungkinlah teknologi ni. Mungkin jugalah sebab bila dah zaman moden sebegini, yalah sekarang ni di kalangan ibu bapa dengan pihak sekolah pun dah ada WhatsApp group. Memang ada. Jadi di situlah kadang ibu bapa ni kadang menggunakan kesempatan yang ada. Kononnya seolah-olah macam guru tu
terpaksa pengasuh bukannya pengajar, mengambil tanggungjawab pula untuk menguruskan hal-hal anak. Yalah, kita sekadar menolong kalau kita tu terdesak dan sebagainya, itu tak menjadi masalah lah. Jadi kalau kita sampai ke peringkat mengharapkan guru semua untuk kepentingan anak kita, pada saya itu taklah patut. Kerana guru ni dibebani dengan tugas-tugas lain banyak. Betul. Dan itu saya pun, kalau saya menjadi guru pun, saya pun dah mungkin tak terbawa dengan sistem pendidikan hari ini yang kena hantar laporan setiap hari. Jadi kalau dengan teknologi yang menggunakan internet, zaman-zaman saya dulu mana ada sampai yang guru-guru yang mahir komputer pun tak ramai kalau usia saya. Itu bonus. Jadi usia saya ni kebanyakan yang rata-ratanya mengambil keputusan pencen awal. Bersara awal. Tak nak stres. Kan. Tapi okeylah. Sebab kalau kita lama sangat tunggu kat sekolah tu, bila pula peluang yang nak diisi oleh generasi-generasi baru. Jadi tak apalah. Yang mana yang tak sanggup tu keluarlah baris awal. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Saya keluar awal lagi. Sehingga kan saya pencen pun tak ada. Sebab 13 tahun servis tak cukup. Untuk dia berapa tahun cukup berapa? Zaman saya 25 tahun servis baru cukup masuk skim pencen. So tak ada pencen lah. Tak ada pencen. Bila tak ada pencen, ini semua kuasa Tuhan sampai. Bila kuasa Tuhan, ketika umur saya 56 tahun, dia bagi saya jadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat, insya-Allah lah kalau habis satu penggal, adalah pencen. Cuma bezanya di kalangan rakan-rakan saya yang dah pencen, saya baru memulakan kerja. Mereka semua dah pencen, tapi saya baru memulakan kerja. Itu saja bezanya. Tadi Sadi mintakan tentang cikgu-cikgu ni banyak kerja. Kadang-kadang saya ada juga kawan-kawan saya yang pergi program ke apa ke, bawa kertas semak. Kan, semak tengok kan. Kerjanya banyak, nak kena hantar laporan ini, laporan itu, apa semua. Adakah dasar yang ada sekarang ni yang membuatkan cikgu ni tersepit dengan apa yang berlaku? Dan dasar ni membuatkan dia bertukar-tukar ni. Bila kerajaan tukar, dasar pun dia akan tukar. Pertama kerajaan tukar, yang kedua bila menteri bertukar. Saya ambil cerita ni, tak usah kata menteri bertukar. Guru besar kalau bertukar ke sekolah yang baru pun, sudah tentu dia lakukan satu dua perkara. Yang pertama, kalau dia datang sekolah tu ada pokok besar, dia tebang. Cikgu ni suka pokok, cikgu ni tak suka pokok. Dia besar ni tunjukkan dia membawa satu perubahan. Menebang pokok. Jadi apatah lagi bila menteri. Bila dia jadi menteri, dia pun nak lakukan perubahan. Yalah, saya pun yakin setiap perubahan itu sudah tentulah menjurus kepada ke arah yang baik. Kalau tidak, tak mungkinlah ia yang dijadikan sebagai satu akta ataupun sebagai satu panduan untuk membawa dasar pendidikan negara kita ni. Dah tentu dah buat baik. Cuma bila pendekatan baru tu sukar dipahami oleh kalangan guru-guru yang veteran lah. Yang maksud saya guru-guru yang senior, yang usia macam saya, yang masih berada di sekolah tu, mungkin sukar untuk nak ikut rentak cara pendidikan atau kemahuan dalam sistem pendidikan yang baru ni. Jadi di sinilah mungkin ada kekangan. Mungkin ada sikit masalah. Tapi ianya saya rasa untuk guru-guru muda, guru-guru yang keluar, sebab sekarang ni tak ada dah diploma, sebab sekarang ni guru-guru keluar semua dah ada degree, dah ada ijazah kan. Dan mata perguruan pun dah tak ada dah. Semua dah jadi institut pendidikan guru. Kalau YB jadi menteri, apa dasar yang YB nak? Kalau kita sembang yang menambah baikkan tentang keadaan sekarang ni kan. Maknanya kita nak tengok mungkin sebab ada pengalaman, jadi mungkin ada perkara-perkara melontarkan satu idea ke apa ke. Sebab mana tahu ada yang tengok podcast kita ni, YB ke YB menteri dia mungkin bagus juga idea tu kan. Jadi adakah ia akan memberikan proses kepada satu dasar yang boleh ramai yang bersetuju perkara tu? Okeylah Mahdi, kalau saya lah saya akan mengembalikan kuasa merotan, ataupun dengan lain perkataan mengembalikan peranan sebagai guru disiplin. Selain daripada kita tahu di sekolah kita ada kita
kita ada pengetua, kita ada guru disiplin, kita ada guru kaunseling. Kalau macam sekarang ni pun bukan tak ada guru disiplin, ada. Tapi kuasa merawatan tersebut bukan mudah-mudah. Bukan semudah-mudah dilakukan. Dia ada peringkat. Dan akhirnya akhirnya membuatkan guru disiplin pun ataupun pengetua tak nak mengambil tindakan sedemikian rupa. Jadi kalau saya lebih nakkan benda ini diberi semula kuasa. Dan guru-guru juga perlu didedahkan ataupun diberi satu penjelasan, penerangan yang lebih jelas apa yang boleh buat, apa yang tak boleh. Dan juga kementerian juga kena bersedia untuk mungkin perlu menyediakan khidmat guaman. Sekarang ni guru-guru tidak dilindungi. Betul. Bila dia tidak dilindungi, dia takut. pun macam berbalik cerita tadilah. Kalau aku buatkan kena. Siapa yang nak Siapa tolong nak bagi? aku? Siapa nak backup aku? Kementerian takkan bantu pula. Takkan bantu. Ada satu kes di tempat saya lah. Dengan ini satu sistem pula, aduan melalui SISPA. Aduan ini pula, ada satu guru ni dia kena 21 aduan. Oi, banyak. 21 aduan. Banyak. Yang pihak PPD pula mesti kena siasat. Bila siasat, saya dapat maklumat daripada 21 tadi 20 tak betul. Hanya satu saja yang betul. Jadi bagaimana nasib guru ni terhadap 20 aduan tadi yang dibuat oleh ibu bapa? Yelah, dia boleh online Dia orang boleh online. Jadi sepatutnya benda-benda sebeginilah dapat dilihat semula. Jadi berbalik pada cerita, kalau saya nak semula kuasa untuk merotan diberi kepada guru ataupun guru disiplin. Kita tetapkan disiplin atau pengetua berdasarkan kes-kes tertentu lah. Bukanlah kata macam ikut suka. Dan saya yakin tak ada guru yang gila pun. Kalau guru tu gila ataupun kurang siuman, rasanya di awal lagi dah dia kena ditempatkan di tempat lain lah. Betul lah. Setiap tindak tanduk guru, setiap perkara yang guru lakukan sudah pasti nak mendidik supaya pelajar tersebut menjadi manusia yang berguna. Tidak ada satu istilah benci, sakit hati ataupun senaja nak menghukum pelajar tanpa ada sebab. Tak ada, saya yakin tak ada. Saya dulu pun walaupun darah muda, guru apa semua, saya bertindak pun mesti ada sebab. Mesti ada sebab baru kita bertindak. Dan saya yakin di kalangan guru yang ada pun sedemikian rupa lah. Yelah, ini sama. Ya, cikgu. Kalau cikgu setuju lah, macam disiplin ni perlu dididik di rumah, bukannya di sekolah. Sebab kalau kita letak 100% kat sekolah, tapi kat rumah pun macam tu juga, tak jadi juga masalah tu, cikgu. Tak selesainya masalah tu. Kena sinkronis. Kena sinkronis. Dia tak bolehlah serah. Mungkin di sekolah mungkin tanggungjawab cikgu. Tapi di rumah tanggungjawab mak ayah lah. Sebab sekarang ni yang kita nampak, mak ayah macam kami pun mak ayah juga. Bapak dah jadi bapak, dah ada anak. Kalau tak ambil tahu, tak tanya dia balik sekolah apa dia buat. Sebab kita mak bapak ni kita selalu tak dengar apa anak tu nak bercerita, tapi tak dengar. Kita duk sekarang handphone, kita main handphone, gadget dia lantak dia lah punya sekolah. So macam mana pandangan cikgu? Ya, betul. Kita tak dapat elak lah sebab kita punya bapa dan ibu bapa zaman sekarang ni dengan gadgetnya, dengan gadget dan sebagainya dan kekangan masa. Sebab dalam dunia hari ni kita perlu berlumba-lumba mencari rezeki dan sebagainya. Jadi kita sibuk. Rata-rata ibu bapa sibuk. Dan ibu bapa pula tidak ada masa kalau di rumah pun untuk mendengar keluhan anak, mendengar apa permasalahan anak. Kerana masing-masing di rumah pula, yalah balik cerita tadilah, ada handphone, gadget dan sebagainya. Jadi kita masing-masing duduk dalam rumah, masing-masing bermain dengan aktiviti sendiri. Ibu bapa satu telefon, ibu satu, anak satu, gelembung sendiri dalam satu rumah, tapi tidak ada berinteraksi. Mungkin jugalah kerana faktor-faktor ini yang menyebabkan
anak-anak kita agak terbiar. Ya, dia Kurang perhatian ke? Kurang perhatian. Menjadikan kurang ajar ke? Adakah? Mungkin kerana sifat pelajar ni, sifat anak-anak ni, dia nak menarik perhatian. Ya, betul. Dia cuba melakukan sesuatu untuk menarik perhatian, sama ada perhatian rakan sebaya. Jadi kalau kita banding dengan zaman kita dulu, rakan sebaya kita itulah yang berada di sekitar kita. Kalau saya di Beruah tu, rakan sebaya saya yang sekitar kampung saya. Itulah yang saya berhubung dan saya tidak ada akses dengan luar. Tapi hari ini bila ada gadget, bila ada TikTok dan sebagainya, mereka melihat watak-watak di luar tu dan mereka akan cuba meniru watak-watak tersebut dengan harapan nak menarik perhatian. Nak seolah-olah bila mereka melakukan sesuatu di luar batasan ataupun tindakan mereka tu menjadi popular. Ui, dahsyatlah dia tu. Dahsyatlah dah. Dahsyatlah datang motor. Jadi kuasa menjadikan diri tersebut popular. Jadi ini juga penyebab kepada berlakunya masalah disiplin yang kita lihat pada hari ini. Silibus. Saya nak tanya, silibus sekarang yang dikatakan terlampau berat untuk yang darjah 1, darjah 2 sekarang ni. Adakah negara kita betul lah nak menuju kepada negara yang maju. Tapi adakah ia memberikan stres kepada anak-anak tersebut sehingga kan ia menjadikan susah lah dan dia buatkan dia jadi melanggar disiplin di sekolah. Silibus-silibus yang berat-berat ni kan. Dan sebab kalau dia di Jepun, kalau di Jepun dia mengajar adab dulu 2 tahun. Mengajar adab dan kebersihan. Adakah perkara itu berlaku daripada pemerhatian Cikgu Man? Okeylah. Yalah, bila dah negara menuju ke negara ke arah negara maju, sudah tentulah dasar ataupun sistem pendidikan kita lebih tough lah kalau kita nak banding dengan dulu. Kita semua pernah dengar berkaitan dengan kebat. Soalan-soalan sekarang pun dalam peperiksaan pun soalan yang kita pun tak boleh nak jawab. Kadang-kadang kita soalan kita pun tak darjah tahu. 3 pun kita sukar untuk menjawab. Betul. Sama. Jadi apa kamu belajar orang tanya soalan? Kalau kita lihat di satu sudut pula, macam peperiksaan tidak dikenakan, maksudnya tak ada peperiksaan pun. Sekarang ni sistemnya penilaian berdasarkan dalam kelas. Dia kalau zaman kita dulu, dia peperiksaan setiap tahun. Setiap hujung tahun ada 3 kali peperiksaan. Penggal pertama, penggal kedua, penggal ketiga. Kita ada 3 kali. Tapi sekarang ni SRP pun dah tak ada. Kita UPSR terus tak ada. UPSR tak ada, SRP tak ada, terus kepada SPM. Jadi kalau kita nak kata budak-budak stres kerana peperiksaan pun, tak ada peperiksaan pun. Kan? Ada exam. Mungkin kerana tak ada peperiksaan menjadikan mereka ni menjadikan mereka jadi lebih tak ada fokus. Nakal, tak ada fokus. Saya setuju tu. Tak ada fokus kerana mereka tak ada target. Kalau dulu ada target, kita nak dapat nombor 1. Hujung tahun. Pertengahan tahun. Okey, hujung tahun kita nak nombor 1. Kalau pertengahan tahun kita dapat nombor 3. Sekarang tak ada, pelajar relax ya. Saya nak bagi hadiah anak saya pun saya tak tahu macam mana. Macam mana dia nak dapat nombor 1. Kamu nombor berapa sekolah? Tak tahu. Macam mana kita pun tak tahu. Maknanya sistem sekarang ni lebih kepada untuk memberi mereka menguasai kemahiran. Mereka tahu diberi je. Tak ada pengukuran tu, tak ada. SPM sekarang lah baru nak satu. Perlu adakan balik ke atau macam mana fokus kepada yang bila lah maknanya UPSR, PMR perlukan ada kembali ke atau macam mana? Saya dengar banyak malam balas daripada ibu bapa lah. Dan ini bapa banyak. Ibu bapa lebih suka sistem peperiksaan dikembalikan macam zaman dulu-dulu. Kerana anak-anak ada fokus. Benda nak kejar. Ada benda nak dikejar. Dan kalau nak compare dengan sekarang ni, macam kita katalah mereka terawang-awang. Terawang-awang. Tak tahu pun tahun depan naik juga kelas. Naik juga kelas. Jadi setuju kalau juga peperiksaan dikembalikan. Dikembalikan seperti sekarang ni Sepet. Bukan tu saja. Dia kena GSPK tu. Dia kena ada point untuk GSPK. Dia pointer. Point tu. Dia kena ada jawatan dalam kelab-kelab pengawas koperasi, pengawas ini dilantik. Membuatkan mereka nak
mencipta pemimpin. Tapi ke arah pendidikan tu tak berapa. Yelah, grade sekarang pun turun dah cikgu. Ya. Dulu kalau grade, kalau kita dapat 70 tu bagi saya bukan A. Tapi sekarang dia 80. grade ke 70 ke dia A. Dia kan sekarang grade kita Tahap tu. dah menurun lah. Dia macam hidup lah. Macam kita dulu dia mati 80 ke 100 A. betul. 60 ke 80 B. Sekarang tak. Dia dah turun. dia mengikut keadaan semasa. Adakah bagus benda tu? Kalau nak dibuat ukuran, yang tu saya tak berani nak komen lah. Berkaitan dengan itu. Sebab saya pun tak ada statistik berkaitan itu. Tapi dia cerita berkaitan dengan yalah, JSPK. Pelajar ni dari dulu lagi sebenarnya. Sekitar bila KBSM dilaksanakan, masa tu dah mula pelajar-pelajar ni dikehendaki untuk membuat hipotesis, jangkaan terhadap sesuatu perkara. Jadi pelajar ni sebenarnya memanglah diperlukan sedemikian rupa pelajar berani. Tapi kita tak berani dan beradab. Maknanya berani bukan berani saja. Berani mesti kena ada nilai-nilai yang baik, kena diterapkan. Lepas itulah pendidikan moral perlu diadakan. Sekarang ni pendidikan moral ni hanya untuk sekolah-sekolah yang bukan sekolah kebangsaan, hanya untuk sekolah aliran Cina dan Tamil, India saja untuk yang pendidikan moral. Kalau zaman kita dulu ada tata rakyat. Itu ada. Lepas tu civic. Lepas tu pendidikan moral pun pernah ada tapi dinamakan saya tak ingat dinamakan pendidikan apa. Tapi mirip kepada moral dan tata rakyat. Bila perkara-perkara itu tak ada, makna pelajar kita tak dididik, didedahkan dengan ilmu-ilmu macam mana cara nak berhubung, macam mana cara nak berinteraksi, cara nak menghormati orang, tak diterapkan sedemikian rupa. Mungkin juga membawa kesan yang kita dapat lihat pada hari ini. Ataupun mungkin kita kena maksudnya sekolah kena ada ajar adab. Kalau ilmu tinggi mana pun adab tak ada, dia tak guna juga. Betul. So maksudnya sekolah ni kena ada apa yang pendidikan moral untuk kita membina rasa hormat. Sebab kita nak membina rasa hormat terhadap guru. Tapi kalau adab tu kita tak diterapkan kepada pelajar, mungkin dia bermasalah. Sebab sekarang adab pelajar dengan guru tu terlalu jurang. Kita pun dulu ada juga masa kau ajar. Kita walaupun saya dengan dia jahat, tapi bila nampak cikgu ni dia jadi straight tu. Dia jadi straight. Adab tu timbul. Sebab tahu, ni kalau aku tak beradab ni kena ni. Betul sangat. Sebab kalau kita lihat lah. Sebab saya pernah sebagai seorang guru. Saya dapat membuat perbandingan lah. Ketika zaman dulu budak walaupun dia nakal macam mana, tapi kadang-kadang bila depan kita dia memang sembunyikan. Dia tak adalah tunjuk sangat. Tapi budak hari ni dia saja nak tunjuk bahawa dia hebat. Itu yang kata tadi, dia nak jadi popular. Dia nak jadi bahawa dia tu dahsyatlah dia ni. Boleh melawan cikgu. Apatah lagi kalau dia tumbuk guru ke apa kan. Maknanya dia akan sebagai satu idola kepada rakyat. Dia mengharapkan gitulah kot. Jadi itulah kita harapkan agar ialah khususnya Kementerian Pendidikan dapat melihat semula dari segi kurikulum, dari segi PMP dekat di sekolah agar dapat dipertingkatkan ataupun dimurnikan supaya dapat melahirkan insan-insan yang berguna untuk masa yang akan datang. Sebab demo ni pewaris yang akan memimpin negara. Betul. Kita risau kalau daripada sekarang pun dah jadi masalah. Macam ni, kita tak tahu apa akan jadi dengan pemimpin yang akan datang. Betul. Untuk anak-anak kita, generasi akan datang. Generasi yang akan datang. So apa harapan dan inspirasi cikgu untuk sistem pendidikan ni? Okey. Harapan dan inspirasi. Harapan sudah tentulah kita mengharapkan sesuatu yang baik, yang lebih baik. Dari segi disiplin pelajar, dari segi moral, dari segi akhlak, dari segi agama, pegangan agama. Memanglah kita akui kalau kita kata dari segi agamanya, pelajar-pelajar di zaman saya dulu mungkin tidak bertudung. Tapi pelajar sekarang darjah 1, darjah 2 pun dah tak nak tak pakai tudung, dia tak nak pergi sekolah. Tak nak pergi sekolah dah. Jadi
ada menjurus ke arah kebaikan. Cuma kita tidak di samping mereka berubah daripada yang lebih baik ke arah agama dan sebagainya. Mereka juga mempunyai akhlak dan budi pekerti yang lebih baik. Yang lebih baik supaya untuk melindungi ataupun untuk mengurus kehidupan di masa akan datang. Maksudnya mereka boleh berada di dalam dunia dalam sekitaran pada hari ini dalam keadaan yang lebih baik, dengan mempunyai nilai-nilai murni yang baik. Dan saya juga yakinlah, saya juga yakin bahawa hukuman rotan perlu dikembalikan supaya dapat menjamin disiplin yang lebih baik kepada pelajar-pelajar kita di masa akan datang. Dan mungkin kita boleh bagi ilmu tauhid sikit dekat pelajar-pelajar ni untuk mereka faham siapa diri mereka tu. Betul. Betul. Sebab dulu ada pembelajaran macam tu ada. Tapi mungkin sekarang dia dah macam kurang yang beragama ni untuk untuk mendisiplinkan pelajar-pelajar. Yalah kalau tak kenal diri penat juga. Kita dah pergi ke arah pendidikan dengan rotan. Bila dah rotan, kita pergi kepada silibus. Kemudian kita pergi kepada adab. Dan last sekali tadi Cikgu Man sendiri mengatakan ada perkara-perkara dasar yang nak diubah. Kan? 4 benda ni, adakah ada lagi perkara lain selain daripada rotan untuk disiplin, adab, pelajaran, perlakuan di rumah untuk ni? Adakah ada lagi perkara lain yang boleh diubahkan? Bukan apa? Sebab nak memastikan generasi seterusnya ni untuk lebih maju. Bukannya menjadi satu generasi yang kita risaulah. Sebab di US ni datang tembak sekarang ni bila dah kena tikam ni kita risau. Ada apa-apa lagi perkara yang boleh untuk penambahbaikan yang mana cikgu di luar sana bila dengar podcast ni, betul lah aku tak fikir lah. Cikgu Man? Okey, pada saya lah ya. Selain daripada semua benda-benda yang telah kita bincangkan, mungkin pihak sekolah ataupun pihak kementerian juga boleh mengadakan sistem mata ganjaran kepada pelajar-pelajar ni. Ya, mungkin dia orang boleh buat anugerah pelajar yang disiplin, pelajar yang tidak melakukan kesalahan, dibuat satu papan tanda tayang nama pelajar ini disiplin baik, pelajar ni mungkin dia bagi reward lah kepada pelajar. Jadi dia merasakan bahawa dia dihargai dan sifat-sifat baik dia, sifat-sifat yang dia lakukan tu menjadi contoh pula kepada rakan-rakan yang lain sebagai satu galakan. Jadi perlu juga jadi pelajar-pelajar kena juga ingat, kena juga tahu bahawa fokus mereka kena ubah pemikiran mereka kepada takut buat salah, takut buat salah kepada seronok buat baik. Seronok buat benda yang betul. Jadi daripada kita nak buat ni salah, nak buat ni takut kan kena marah cikgu. Jangan buat. Jadi mereka akan berfikir buat benda yang baik. Positive thinking tu. Positive thinking. Jadi mungkin jugalah ini mungkin kreativiti pihak di sekolah boleh laksanakan. Yang ini tak perlu, saya rasa, pindaan penggubalan satu anda dan sebagainya. Sekolah. Jadi sekolah juga bersama-sama dengan PIBG dan komuniti setempat boleh mengadakan perbincangan selalu, dan ibu bapa juga kena sering mendekati sekolah. Dan saya rasa pihak sekolah pun tidak ada masalah sebenarnya untuk berbincang setiap perkara. Dan saya yakin tidak ada seorang guru pun yang nakkan melakukan benda-benda yang macam saya sebut tadi lah. Tidak ada guru yang yang nak bertindak secara di luar batasan. Semuanya mesti ada sebab. Dia buat sesuatu tu ada sebab. Banyak yang kita belajar hari ni, Sepet. Sebelum kita nak habis, ada soalan terakhir. Kalau ikut kan banyak ada soalan saya tadi sebab saya terminal last kali. Soalan yang terakhir, dengan semua apa yang kita bincangkan, dengan adab, dengan ada positive thinking, yang itu sangat menarik. Saya nak buka seluas-luasnya kepada Cikgu Man, kan?
apabila melihatkan perspektif tu daripada seorang cikgu 10 tahun kemudian sekarang menjadi seorang YB, melihatkan perspektif, sebab yalah pastilah Cikgu Man nakkan generasi seterusnya ni menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tapi bila ada isu-isu yang cukup menakutkan ni kan, apakah harapan, apakah yang Cikgu Man rasa something nasihat kepada cikgu dan ibu bapa atau komuniti? Ini soalan terakhir sebelum kita tutup. Okey. Yalah. Saya sering juga mendapat maklum balas di kalangan guru. Masalah yang guru-guru hadapi sekarang ni adalah masalah mereka bimbang. Sekiranya mereka melakukan sesuatu tindakan, akhirnya mereka juga yang akan kena. Jadi saya juga nak menyeru kepada ibu bapa. Saya ulang, kepada ibu bapa, yang pertama, dekati sekolah. Yang kedua, jangan 100% percaya terhadap apa yang anak sampaikan. Datang ke sekolah, siasat. Datang ke sekolah, tanya. Datang ke sekolah, berbincang. Jangan menyerang. Jangan menyerang pihak sekolah tanpa mengambil usul periksa. Ya? Harapan saya lah, kalau kita boleh menganjurkan kerjasama antara ibu bapa dan pihak sekolah, saya rasa soal disiplin pelajar ni dapat dikurangi ataupun dapat ditangani. Ya? Pertama tadi, guru-guru dia tak rasa bimbang dan dia merasa dia perlu mengajar. Paling kita takut bila guru beranggapan aku datang sekolah cukup bulan dapat gaji. Engkau nak jadi apa, itu terpulang pada engkau. Bahaya Kerana tu. kalau aku bertindak, nanti aku pula yang akan dipersalahkan. Yang ni yang kita paling bimbang. Dan mungkin juga di kalangan guru ada persepsi ni. Kerana tidak mahu ada masalah, apatah lagi guru-gurunya akan pencen. Aku dah tak pencen 2 tahun. Lagi setahun lagi ni. Lagi setahun lagi ni. Aku tak mau dah. Buat sambil lewa. Selalunya saya pun dengar benda-benda macam ni. Aktiviti luar sekolah, contohnya ada pertandingan bola sepak, bola jaring dan sebagainya. Guru-guru terpaksa berkorban membawa pelajar menggunakan kenderaan sendiri. Jika dilihat dari segi perundangan, salah tu. Sebab yalah tak dilindungi oleh insurans dan sebagainya. Tapi apa yang guru boleh buat? Sebab tugasan kena buat. Tugas kena buat. Kena masuk, kena menyertai MSD, MSPK dan sebagainya. Kena bawa pelajar. Ya. Jadi kita pun sebagai bapa, kita juga kena menghargai peranan guru yang sanggup berkorban masa. Yalah, wang ringgit dan sebagainya. Jadi saya penuh yakinlah kalau kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa untuk menangani masalah disiplin anak-anak, insya-Allah disiplin pelajar-pelajar kita di masa akan datang akan lebih baik. Itu yang kita harapkanlah. Betul. Rasa macam nak kembali kepada cikgu. Rasa nak jadi cikgu. Maknanya itu kira pesanan. Di akhirnya jangan lupa untuk berbincang. Bila berbincang, dua-dua tu menceritakan, maknanya boleh diselesaikan. Semua masalah ada dan kita pun percayalah semua masalah ni ada jalan penyelesaian. Ada jalan penyelesaian. Tidak ada satu benda kecuali matilah. Lepas kalau mati tu tak itu dah ajar. Mati itu kena terimalah. Kena terimalah. So itulah pesanan yang terakhir daripada bawa cikgu. bincang. Bawa bincang. Gaduh macam mana ke apa masalah pun bawa bincang. Sebab kahwin ke? Sebab dia ada. Sampai ternaik. Jadi kita nak mengucapkan kepada Cikgu Man, terima kasih. Sibuk sebenarnya Cikgu Man sibuk. Kita nak kerja tak dapat time, tapi alhamdulillah dapat berkongsikan maklumat. Adab, rotan, berbincang. Dan lain-lain untuk satu penghargaan kepada pelajar. Penghargaan kepada pelajar. Yang itu cukup terbaik. Mungkin benda ni boleh dibawa kepada peringkat atas. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Man. Minta maaf mengganggu masa. Jadi itu saja Sepet. Itu saja, dan jangan lupa kepada yang tengok podcast ni, silalah like, share dan komen. Kalau ada apa-apa benda ataupun nak panggil siapa ke, boleh komen dalam kita punya kat komen bawah tu. Betul. So apa isu ke nak dibawa ke, boleh bagi tahu. So sampai sini sajalah kita punya podcast hari ni.
Kita dah gegar Cikgu Man untuk berceritakan tentang disiplin dan pelajar. Itu ucap terima kasih. Terima kasih juga Sepek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.